Ramai orang tanya saya, boleh tak simpan emas di Maybank atau platform-platform lain selain Public Gold? Secara jujurnya, saya tak pernah simpan emas di tempat lain selain di Public Gold. Jadi, kalau saya beri pandangan, mungkin nampak bias. Tapi saya nak kongsikan secara adil, apa kriteria penting yang tuan-puan perlu pertimbangkan sebelum pilih mana-mana syarikat emas. Ini bukan soal jenama, tapi soal kelebihan dan keselamatan simpanan anda. Kriteria pertama, harga belian yang kompetitif. Harga murah memang menarik, tapi jangan tengok harga saja. Tanya juga, bila nak jual balik, laku ke tak? Kalau murah tapi susah nak jual balik, tak berbalik juga. Kriteria 2, syarikat mesti beli balik emas tanpa banyak syarat. Emas calar, terbuka dari kad, kemek, tak cukup gram, syarikat masih kena beli balik dengan harga pasaran. Di Public Gold, semua tu tiada masalah. Kriteria ketiga, spread rendah. Spread ialah beza harga beli dan jual. Di Public Gold, spread hanya 6 hingga ke 9%. Lagi rendah spread, lagi cepat kita untung bila harga naik. Kriteria keempat, cawangan banyak dan mudah diakses. Kalau nak keluarkan emas fizikal senang, boleh ambil di mana-mana 20 lebih cawangan Public Gold di seluruh Malaysia. Kriteria kelima, stok emas sentiasa ada. Bila harga emas jatuh, ramai orang berebut beli. Kalau syarikat tak mampu supply stok emas fizikal, itu masalah besar. Di Public Gold, stok sentiasa cukup dari 0.5 gram sampai 1 kilogram. Kesimpulannya, mana-mana emas memang bernilai, tapi platform yang anda pilih akan tentukan pengalaman dan pulangan simpanan anda. Jangan beli emas sekadar dapat nombor dalam akaun. Pastikan dapat emas sebenar, sebab kita simpan emas untuk keselamatan, ketenangan dan manfaat jangka panjang. Kalau tuan-puan serius nak mula simpanan emas dengan platform yang terputih, patuh syariah dan telus, saya sedia bantu tuan-puan buka akaun Get Public Gold. DM saya dan saya akan bantu tuan-puan dari K sampai ke Z percuma. Ingat, bukan emas yang buat kita kaya, tapi ilmu.